Dah usah nak pergi ke motel tu. Sip dekat je pada sebelah Pegepel. Cuma. Hati-hati, minta jalan. Okey. Situ tempat check-in. Oh, cantiknya. Ada sini pun. Okey. Jom kita pergi. Hello, saya tolong. Tak belah biar mana-mana je kita boleh. Bila mana kita nak? Aku nak belik yang macam sunyi macam ni. Macam ni. Yo, cantiknya. Tempat ni kalau honeymoon lagi best. Tapi aku masih kecil. Tak apalah. Nanti aku besar aku nak honeymoon sini. Duit. What? Duit kita boleh ambil. Kaya. Masih aku. Alamak, lapar pula. Dah sebaik. Kita tak dah azan, aku nak pergi sini. Okey, jom kita pergi. Mesti ada orang ni. Kita ada cik pun. Ada nampak ini. Untunglah. Tolonglah. Sepegah. Boleh ambil sini je. Emang ni tak ada orang. Dah buat cepat. Best. Tapi kalau kita ambil makanan. Dah. Aku nak makan. Dulu kapibara. Ya. Sekejap. Wait. What? Woi, kau siapa? Ni lagi saya menggang makanan ni. Dah lah. Burger makan lah. Yum. Suka makan je. Mana burger? Burger sini pun. Letaknya nasi dah asyik kita burger dengan burger. Dah lah. Lah, aku nak pergi nak TV. Push, jom minum kopi. Ini macam 8 PM. Panjang rasa PM. Ada sesyak di weh. Okay, goodbye. Aku tak tahu nak buat apa lagi. Pada Kak Nul. Bye-bye.